Bayangkan sekejap kalau anda ada RM1 juta dalam akaun anda dan dipaksa beli rumah landed. Yang mana satu pilihan anda? Corner lot ke intermediate lot? Saya berani jamin, ramai yang akan terus pilih corner lot. Sebab akan nampak lebih berbaloi lah kan? Anak boleh main kat tepi rumah, ada tanah ekstra, boleh tanam pokok, buat garden, gazebo dan sebagainya. Sebab itulah kalau anda perasan, masa launching rumah landed ni, corner lot akan selalu orang sambar dulu. Intermediate lot ni, rumah-rumah tengah ni selalunya lambat sikit lah nak terjual. Tapi kan anda kena ingat, sebenarnya harga corner lot ni boleh mencecah 30 ataupun 40% lebih mahal daripada intermediate lot, bergantung kepada saiz tanah. Kalau masuk pasaran subsales pula, modal corner lot ni akan jadi lagilah tinggi. Legal fee, duty stamp, semuanya ikut harga rumah tersebut. Satu perkara lagi yang anda kena ambil tahu adalah exit strategi pun penting juga. Dan realitinya sekarang ni adalah intermediate lot ni akan lebih senang untuk terjual daripada corner lot. Jadi corner lot ni sebenarnya bagus ke tak bagus? Bagus, sangatlah bagus. Tapi anda kenalah ada goal yang betul. Kalau anda nak duduk lama, tak ada plan nak jual, memang nak settle down kat situ juga, corner lot memang terbaik. Tapi kalau anda ada kemungkinan nak jual dalam beberapa tahun lagi, mungkin nak pindah ke sana ke, nak settle down tempat lain ke, intermediate lot adalah lebih praktikal. Apa pun yang penting sekali, anda kena beli ikut pada goal dan plan anda, bukan ikut trend sekarang.